muzik-muzik baru, menggabungkan gamelan dalam komposisi lagu-lagu baru. Adakah ianya fenomena ini akan memberi satu perkembangan yang tidak baik kepada originality ataupun keaslian muzik gamelan? Ya, begini. Pada asalnya memang gamelan ini dia adalah berkembang dalam istana khas. Sedangkan rakyat ni nak berkata nak main jauh sekali lah, nak main ke, nak tengok ke, dia tak ada peluang. Ini adalah permainan istana untuk keramaian, ada apa-apa di istana. So tak ada peluang khas. Apabila mangkat Sultan Sulaiman tahun 42, jadi terkuburlah dalam milik gamelan tadi. Jadi oleh salah seorang yang datang ke Terengganu menghadap Tuan Puan Mariam dan terima bertemper tu, jadi bertanya tentang milik gamelan. Makanya situlah puncanya cari keluarkan balik. Apabila dikeluarkan balik tu, di situlah peluangnya. Jadi minta kebenaran dengan Tuan Puan Mariam untuk membenarkan, dibawa keluar, dikeluarkan pada istana, didedahkan kepada rakyat atau siapa-siapa gitu. Jadi di situlah mulanya Kerajaan Terengganu tubuhkan kumpulan sutra supaya Kerajaan Terengganu ini boleh menganjurkan gamelan dia berkembanglah. So jadi makanya hari ini saya rasa siapa yang dah mempelajari tentang milik gamelan ini kira amat bersyukurlah. Biar saya kata tadi, amat bersyukur ni kerana masa di istana dulu tak ada peluang untuk nak bermain ataupun nak tengok buat sesuatu jauh sekali. So jadi ambillah kesempatan, belajarlah sebaik mungkin. Jadi kalau boleh ke generasi berterusan. Makanya setelah keluarnya gamelan ini, makanya pihak Kerajaan Terengganu ataupun yang kerajaan pusat semua telah meresahkan kepada universiti-universiti untuk berterusankanlah. Jadi hari ini alhamdulillah saya nampak banyak baik sekolah kebangsaan hingga sekolah rendah pun dah didedahkan, sekolah rendah. Jadi itulah matlamat yang perlu kita teruskan. Betul. Okey, kalau kita tengok dari kronologinya ya. Gamelan ni mengalami zaman gelapnya, jatuhnya apabila Perang Dunia Kedua yang menular ke tanah Melayu pada tahun 1941. Selepas tu muzik gamelan ni menjadi sepi, tak dikenali langsung. Jadi pada tahun 1966, Mubin Shepherd, iaitu pengarah Muzium Negara pada masa itu, telah melawat Istana Kolam. Ya, di Istana Kolam tu dia jumpa satu set gamelan, muzik gamelan. Jadi pada tahun 1996, dan pada masa itu Mak Nan iaitu ibu kepada Abang Uthman, merupakan bekas penari istana, ditugaskan untuk melatih penari-penari baru untuk menari tarian-tarian bersama dengan pemuzik iaitu Muhammad Ismail iaitu Pak Mat, untuk melatih pemuzik. Jadi saya nak tanya, Mak Nang ni yang merupakan bonda kepada Abang Man, dia belajar tari istana ni dari gurunya adalah Tuku Puan Mariam ataupun ada koreografer lain? Ada yang tahu saya lah. Saya sebab kalau buat tarian ni memanglah salah satu pada mak saya sendiri, tapi saya tak ambil begitu tumpuan lah. Tapi dia belajar dari siapa? Tapi dia ada guru yang khas belajar di istana. Baik muzik ataupun guru tu memang ada guru yang asalnya dari Pekan ke dari mana tak ada. Kalau kita cari dalam buku rujukan yang ditulis tu ada. Jadi makna ni macam mana boleh dia terlibat menjadi penari istana? Ada tak ada cerita share dengan dia tak cerita, tapi kalau ikut kedudukan ibu saya ni, asalnya mak saya ni asalnya orang Cina. Orang? Cina. Asalnya orang Cina.
ketika itu ramai puan-puan Mariam ni ramai yang ambil anak angkat, dijadikan anak angkat di istana untuk melibatkan dalam tarian muzik, tarian dan muzik gamelan. Dan sampingan itu ada setengah-setengah tu ditugaskan kerja sebagai dayang istana ataupun adalah kerja di istana lah, di dayang dari istana. So mak saya ni adalah salah seorang kesayangan puan Mariam lah. Jadi urusan persiapan urusan untuk puan Mariam tu dialah yang menguruskan, baik makanan, tempat beradu ke apa semua. Jadi saya ini pun memanglah salah seorang dalam kehidupan dalam istana. Saya sendiri pun jadi bermain-main lah di dalam istana. Kalau you tengok cerita Melayu tu, anak-anak mainan ni lah, anak-anak mainan. Jadi pergaulan saya pun memang golongan dalam istana. Kalau dari segi percakapan pun saya berbahasa menggunakan ada patih tuanku apa dalam bahasa istana lah. Jadi saya sendiri memang bebas dalam istana. Ketika tu mak saya kalau dia masuk untuk urusan puan-puan Mariam, kadang-kadang di bawah saya semasa saya kecil lagi pernah mereka dalam tempat beradu ke apa semua segala-gala dalam istana tu. Jadi bebas. Saya pergaulan saya pun dengan cucu-cucu dia, dengan sahabat-sahabat dalam tu. Jadi baik anak angkat ke apa semua duduk dalam istana, kawasan istana. Dia ada rumah khas. Dan mereka ni didedahkan, dilatih untuk menjadi penari gamelan. Kalau yang mana perempuan tu, yang mak saya salah seorang tu, memang dia dilatih dia sebagai penari lah. Dia setakat yang saya tahu, dia belajar dulu tu, dilatihnya dan dia ambil anak angkat tu, dia masih kecil-kecil lagi, diikat, dibekung semua untuk belajar tarian tadi. Kalau pemuzik ni yang lelaki ni baik ada yang Cina, ada yang Jawa, ada yang itulah. Itu pun anak angkat. Anak angkat ya, maknanya ialah kira golongan dalam istana ni salah seorang pertukar-tukar lah. Ada yang main muzik tu, dia pergi selain tugas muzik ni, dia ada yang tukang kebun, ada yang kerja bagian penukar rumah, ada yang apa ni driver. Jadi semua selain pada main muzik. Dia dari segi sejarahnya macam muzik mayung lah. Muzik mayung pun dan Tengku Temanggung dulu dia ambil juga pemain mayung duduk dalam kawasan istana dan dilatih dan dibentuk menjadi penari istana, pemain mayung istana. Begitu juga yang telah diaplikasikan dalam persembahan muzik gamelan. Ya. Jadi kalau kita tengok dari segi Mak Nang dan juga pengalaman dia pada tahun 73 muzik gamelan kita dah yang dijumpa di Istana Bolam tu diserahkan kepada Kerajaan Pahang dan sehingga hari ini masih dipamerkan di Muzium Negeri Pahang. So selaras dengan itu juga kalau kita tengok dulu gamelan dulu dinaungi oleh orang istana. Gamelan sekarang dinaungi oleh persatuan, universiti dan juga kementerian. Ya, itu perbezaan dan jadi rakyat dan rakyat. Jadi apakah yang Abang Osman rasalah inisiatif yang perlu dilakukan pada pandangan pendapat pribadi Abang Osman? Apakah yang perlu kementerian ataupun universiti laksanakan bagi mengangkat lagi gamelan ini dikenali di peringkat yang lebih tinggi lah. Contoh Mak Yum dah dapat warisan dunia sebagai World Heritage. Dondang Sayang pun kita dapat warisan dunia UNESCO. Adakah harapan Abang Osman juga nak mengharapkan supaya gamelan ini turut serta diangkat diiktiraf di tingkat antarabangsa? Ya, begini. Kalau kita lihat seni gamelan Indonesia, satu dunia dah tahu. Sebab dia dah meluas ke luar negara. Untuk gamelan Melayu ni masih belum begitulah. Walau macam mana pun sedikit banyak saya pun pernah pergi mengajar di London untuk gamelan Melayu ni dengan kumpulan Masjah. Ada budaya? Dia ada. Di London tu? Di London. Jadi
Mazhar dah panggil saya 2 kali saya ke sana mengajar di sana. Jadi saya rasa puas gitu, puas supaya dapat saya bawakan di luar sana. Jadi hari ini kalau dari segi pelajar daripada luar negara itu banyak yang belajar dengan saya, dari Korea, dari Jepun, Eropah, ada orang putih lah yang belajar di sini. Cuma perkembangan kalau Indonesia ni pelajar pergi, dia buat balik, dia berkembang ke sana. Kalau yang kita ni belum dapat keluar ke sana. Jadi memang harapan saya kalau boleh, kita mahu saya hebat itu jugalah, kalau boleh seluruh dunia pun mengenali itu gambaran Melayu kita. Cuma kalau kebiasaan je, kalau kita nak menghebatkan gambaran kita sampai keluar negara, kita harus melekat di segala-galanya. Cuma saya kadang-kadang terfikir satu, ini luahan saya lah. Apa? Pandangan peribadi, apa luahan? Saya fikir dari segi permainan dan segi apa segalanya dah hebat kita. Cuma peralatan kita tak boleh buat sendiri. Itu yang saya fikir. Pembuatan alat ni. Ni untuk laras nada suara pun belum lagi kita kemas lagi. Paksa import je. Panggil orang pakar sana datang untuk laras ni. Jadi saya pernah bersuara semasa di Aswara, dulu saya pernah mengajar. Cuba cari jalan pelajar-pelajar kita ni, dia hantar ke sana untuk belajar permulaannya untuk melaras suara. Apabila dah dapat melaras, jadi kita berkembang jadi untuk nak melaras tu dah jadi tak ada masalah. Dari segi perbuatan alat ni, ini susah saya nak cerita lah. Ini kena duduk bersembang yang betul-betul. Kalau nak kata orang Indonesia ni pun, kalau dia nak serah segala ilmu untuk buat peralatan pun, nanti perlu nasi dia pula. Betul. Tapi kemungkinan juga kita boleh cari jalan untuk kita boleh buat alat ni sendiri. Itu harapan saya lah kan.